Pencinta kucing ni masalah betul lah. Ini nama dia Toto. Si Toto ni bukan kucing sesat, bukan kucing buang, dia kucing kedai makan. Kedai makan dekat tempat hiking popular di China, Bukit Taihang Selatan. Bukit ni ada gelaran, orang panggil dia cerun putus asa sebab susah gila nak daki. Semua orang terseksa. Naik bukan nak gaya, naik memang derita. Tak ada hujan, tak ada ribut, ada kucing. Kucing elok, bulu cantik, gendut tak takut. Ada orang tengok buat tak kisah, tapi pencinta kucing tak boleh. Anduk ba, kesiannya kucing siapa sesat ni? Maka pencinta kucing pun jadi hero. Mereka tangkap gambar, update story, tanya kucing siapa hilang. Mereka tangguh mendaki, dukung si Toto bawa turun bukit. Hari demi hari, minggu demi minggu, Toto ulang benda sama. Pencinta kucing pun ulang, ambil gambar, dukung si Toto bawa turun bukit. Padahal hakikatnya, Toto suka mendaki. Kerja dia merayau kawasan bukit, jumpa pendaki, minta wet food. Lepas tu balik kedai, makan, tidur ulang. Nak bagi wet food, bagi terus. Kalau tak nak, berambus. Aku mendaki, bukan nak kurus. Akhirnya tuan kedai pakaikan si Toto collar dengan tag nama. Aku bukan sesat, aku tinggal sini. Si Toto pun dah famous, dia ada channel sendiri sekarang. Sejak tu barulah si Toto boleh jalan-jalan dengan aman tanpa kena colek oleh manusia baik hati. Moral of the story, tak semua yang nampak kesian perlukan pertolongan.